Hai korang, hari ni saya nak bawa korang pergi jalan Taman Tasik Taiping lah. Korang boleh tengok macam mana suasana dia lah. Ni dalam pukul 10 pagi. Boleh tengok lah suasana dia macam mana Bubut. Ni dekat ni. Bye. Sampai. Kita dah sampai dekat. Kalau boleh tengok ni adalah pagoda Cina. Tengok ni lah, ni pagoda Cina lah. Lalu pondok ni. Okey. Inilah gaya dia. Ni tadi antara laluan dekat pagoda Cina tadi lah. Kau boleh tengok kiri dan kanan tasik ni kan. Sangat luas mata memandang. Biawak. Boleh tengok lah. Okey. Macam ni lah gaya rupa dia. Biawak. Dekat sini ada macam-macam spesies ikan. Kalau korang jalan korang boleh jumpa lah. Korang boleh jumpa toman bunga. Korang boleh jumpa ikan kaloi, ikan PB tu, pekok base tu. Dah, ikan tu tak tahu dari mana datang muncul kan. Ikan ni lah. Kalau korang nak tahu, ni lah nama dia. Pokok buah meriam. Okey. Kau tengok dia punya buah atas tu. Nampak ke buah dia? Ni. Dia katakan berasal daripada Amerika Selatan macam tu lah. Dia bukan berasal dari sini lah pokok ni. Okey. Jom.
Macam ni lah kejap kawasan sekeliling Tasik ni. Itu ada bangau. Kalau ada rezeki boleh jumpa ikan. Ikan besar. Okay, dah sampai dekat Ta pula. Tapi bukan kat jalan raya ni, masih dalam kawasan transportasi Taiping. Tapi dalam ada Ta lah. Okay. Kalau kau tengok kan sana tu kan, semua ni kawasan bahagian pokok buah meriam ni. By Cannon Tree. Banyak sana tu. Biji-biji ada buah meriam. Banyak kawasan tak bertasik ni. Kau boleh tengok sana tu. Yalah, kita tengok pokok buah meriam. Let's go. Macam inilah rupa dia. Oh, nampak berat lah. Kelapa ni. Bukan. Jom. Bukan kelapa. Buah. Tu sana ujung tu biawak Taman Tasik. Jangan pegang biawak, jangan pegang. Andayan. Jangan usah biawak jangan. Jom biar biawak tu. Jom. Jangan usah biawak. Biar dia. Biawak. Biawak ni. Biawak. Oh, tu ada bangau. Bird. Bird. Apa tu? Bird je apa? Apa tu je? Dah.
Macam kalau boleh tengok sini, kau boleh naik boat itik ni, keliling tempat Tasik Taiping ni lah. Tapi mata ni buka sampai malam, tapi malam tak tahu pukul berapa pula tutup kan. Macam ni lah. Belah kanan saya ni, boleh tengok. Okay. Keliling lah. Tengok sekeliling. Jom. Oh. Kau nonton. Jom, jom, jom. Okay, sekian sampai di sini sahajalah kita punya vlogging kali ni. Untuk next video jangan lupa subscribe dan follow, okay? Comment, like and share. Terima kasih, bye.